takjub dengan hiasan kubah lah. Saya Hazrul Mazlan bin Ibrahim. Jawatan dalam hati adalah Kalikat Puasa. Assalamualaikum, saya Dr. Zini, Timbalan Pengurusi Masjid Al-Rahmah. Saya Nur Faizah Osman. Saya AJK dan saya staff di sini lah, pengurus bahagian pentadbiran. Okey, kali kan daripada awalnya kita dah rancang dah untuk buat pembinaan dekorasi dalaman ni. Sekejap, dapatkan custom mihrab sempena Ramadan ni. Tekan link di bio. Proposal tu datang, yang saya suka dia dah ada dah visual dia propose tu dari senang, kita nak nampak gambaran. Kebanyakan dia 3D tu. Jadi bila kita boleh adjust, kita nak masuk warna apa, kita nak sesuaikan macam mana dengan kita punya masalah, konsep-konsep kita. Yang tu lah yang saya nampak daripada pemilihan awal tu. Saya tahu bagus juga ni, dia kita nampak apa yang akan berlaku bila dah siap. Melibatkan juga pengalaman syarikat yang terlibat yang akan buat decoration tu. Itu juga salah satu pada ciri yang kita tengok lah. Asalnya daripada yang luar, kemudian masuk yang dalam, kubah dulu kan, kubah dan siap yang dinding, kemudian yang last kali divider muslimat ni. Dari segi perhubungan, memang kita ada person charge yang akan berhubung antara pihak masjid dengan pihak Triwan lah. Proses untuk dari segi pemilihan, dari segi runding cara, semuanya kita kata dipermudahkan lah. Pelawat yang datang ke sini pun diorang teruja lah dengan decoration yang dibuat ni. Yang datang yang dari luar melawat kan, dia takjub dengan hiasan kubah lah. Especially bila kita pasang lampu kan, dia jadi naik macam 3D. Kalikat AJK tu memang berpuas hati lah dengan Triwana. Kalikat setakat ni kita berpuas hati lah. Satu perkara yang kita boleh lakukan supaya masjid-masjid kita ni akan mempamerkan keindahan diri untuk menarik orang ke masjid ni. Selain daripada pengisian dan selain daripada program adalah seni banner dan keindahan. Saya bagi 5 bintang lah. Keindahan ruang, ketenangan hati, carilah Triwan.